Okay, untuk sinki dapur di dua jenis je dia ada waste. Waste ni jenis mangkuk besar. Ni mangkuk kecil. Sinki dapur ni. Jadi tak kira lah sinki tu single ke, double ke, triple ke. Kalau dia jenis besar, semua besar. Ingat kalau jenis besar, semua besar. Kalau satu dia sinki tu single ke, double ke, triple, kalau dia jenis kecil, semua akan kecil. Semua akan kecil. Untuk standard sinki dapur dua jenis ni je. Okey. So untuk rumah ni Wani tengah settle masalah sumbat, sinki sumbat, jadi kita ambil peluang lah buat video.